Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya dah settle semalam menjadi moderator untuk PhD Postgraduate Colloquium dengan fakulti saya lah. Okey, di OUM. Okey. My takeaway untuk program semalam, yang pertamanya ianya adalah satu program tahunan yang berjaya untuk mengumpulkan pelajar-pelajar master ataupun bukan master dan PhD, student-student master and PhD yang sedang membuat penyelidikan, research, buat tesis, buat dissertation, okey, dan mereka present kajian progress mereka, okey. Dan kita bahagikan kepada dua, satu bilik sesi paralel, satu bilik untuk PhD, satu bilik untuk master student. Okey, now apa yang saya nampak, okey, pelajar-pelajar perlu menitik beratkan tentang cara presentation. Okey, presentation ni kalau kita dah sampai pada tahap master and PhD level, kita tak boleh dah nak present secara biasa-biasa, because after this you will need to present in a conference, you will need to present depan professor, you nak pergi proposal defense, viva, you kena tahu skill-skill untuk buat presentation, right? So saya terpanggil, mungkin lepas ni kita akan buat satu workshop tentang cara-cara nak buat presentation. Sebab apa? Room for improvement tu terlampau banyak. Selepas ini pemerhatian saya, okey. Khususnya pelajar-pelajar tak sepatutnya, okey, membaca slide yang dipertontonkan di belakang tu. Kalau you nak baca, might as well you suruh saja panel-panel ni, peserta-peserta yang lain just read through the file. Sebab you nak baca line by line, itu pun akan mengambil masa, okey. Sebab presentation dia cuma ambil dalam masa 10 minit, okey, paling lama pun 15 minit. Akan ada Q&A sesi selepas tu, right? Itu satulah, okey. Dan yang paling utama sekali, colloquium ke, proposal defense ke, viva ke, pelajar-pelajar ni, you tak payahlah nak argue sangat. You nak menegakkan you punya research finding ke, you punya research method ke dengan you punya panel. Kena maklum panel-panel ni bukan orang yang tak faham tentang research. They are all the doctors and professors yang dah buat research banyak, yang dah tulis research paper ni banyak, dah terbitkan scopus banyak. Okey. Yes, kita faham ada di antara pelajar-pelajar yang mempunyai pengalaman kerja, mereka kononnya pakar dalam research mereka tu, tetapi bagi saya, kalau anda ditegur atau kalau anda diberikan feedback oleh panel, you just keep quiet, you just terima, you catat nota-nota tersebut. Tak perlu argue. Okey, bila you argue terlebih-lebih tu, itu menunjukkan satu attitude yang tak berapa nak manis lah. Sebab kita datang untuk menimba pengalaman, menimba ilmu, dan apabila teguran itu adalah teguran yang membina sebenarnya. Okey, kita nampak bahawa pensyarah ni dia nak you buat betul-betul. Okay, bila we question laporan anda, maksudnya ada sesuatu yang ingin kami fahami lebih. So if you are able to answer, if you are able to bagikan penerangan, okay, kami terima. Okay, tetapi kalau you dengan bersikap macam, I'm the expert in this area, I've been working for so many years, itu tak patut. Okay, so jaga adab juga kita sebagai seorang pelajar. Dan ini pun kami akan titik beratkan juga kepada pelajar-pelajar kami supaya kita lebih sedia. I'm not talking about the colloquium event semalam. This is overall, sepanjang saya melihat
proposal defense, pelajar-pelajar PhD khususnya, yang pergi ke conference khususnya, mereka kerap jugalah berbalah dengan ahli-ahli panel. So insyaAllah all the best kepada pelajar-pelajar PhD, pelajar master dan semualah pelajar-pelajar UM khususnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.